Allah, minat lah budak-budak learning. Cerita Jepun. Tak tahulah dia kecek gapo. Moga kita tak boleh baca dah sari kata ke bawah. Nampak sebelah aja. Ya jadi tak nampak sebelah lagi. Kalau nak baca kat lambat lah. Kena baca lambat. Kalau boleh baca cepat ni, lah tak apa juga. Ni nampak sebelah aja. Baca pula jadi lambat. Kalau kita nak baca gak, kena start dululah. Baru boleh baca. Ni gak duk main lambat gitu. Allah, jadi malah nak tengok. Aduh. Gapo nama bobel bahasa Jepun. Kalau bahasa Cina pun tak apa. Ni bahasa Jepun. Allah.